Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita dalam sesi Sembang Ilmiah Umrah bersama saya dan Puan Haji Ahmad Zia. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan pula tempat ziarah di Makkahul Mukarramah yang seterusnya, iaitu di Padang Arafah. Padang Arafah. Satu destinasi wajib bagi setiap jemaah haji dan umrah. Haji wajib kerana di sinilah mereka kena melunaskan satu tuntutan rukun haji, iaitu berwukuf di Arafah. Kita akan tengok nanti fakta sejarahnya. Dan bagi jemaah umrah pula, kurang-kurangnya yang menziarahi Padang Arafah ini, mereka dapat sedikit banyak pengetahuan dan pengalaman tentang wukuf di Arafah kelak, bila mereka ditakdirkan dapat panggilan menyempurnakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Ya, jadi mari sama-sama kita telusuri sejarah dan fakta tentang Padang Arafah ini bersama-sama dengan Puan Haji Ahmad Zia. Okey, Puan Haji Ahmad Zia, silakan. Sejarah Padang Arafah. Ya. Lokasi 22 km dari Masjidil Haram, keluasan 10.4 km persegi, petunjuk papan tanda warna kuning. Fakta penting, berwukuf di Arafah merupakan rukun haji. Gagal berwukuf di Arafah, tidak sah haji seseorang. Dalil, sabda Nabi, haji itu adalah Arafah. Tempat Jibril alaihissalam mengajar Nabi Ibrahim tentang manasik haji. Tempat pertemuan Nabi Adam dan isterinya Hawa juga berlaku di Arafah. Ya, itu dia fakta penting tentang Padang Arafah ini. Ya. Satu padang yang wajib bagi setiap jemaah yang akan menunaikan haji duduk sebentar berwukuf di Padang Arafah ini. Dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh baginda Rasulullah SAW, haji itu Arafah. Tanpa wukuf di Arafah, tidak ada haji bagi seorang itu. Dan di Padang Arafah ini juga menjadi titik pertemuan antara Nabi Allah Adam dan Siti Hawa yang Allah turunkan dari syurga ke dunia. Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, manakala Hawa diturunkan di Jeddah, dan mereka terpisah berkelana selama 40 tahun sebelum dipertemukan oleh Allah di Padang Arafah ini. Satu tempat yang bernama Jabal Rahmah yang kita akan kaji nanti. Okey, mari sama-sama kita tengok apakah fadilat hari Arafah yang begitu penting bagi seorang yang akan mengerjakan ibadah haji. Ya, sama Puan Mazia. Puan Mazia? Fadilat hari Arafah. Ya. Pembebasan daripada api neraka. Ya. Limpahan rahmat dan pengampunan dosa-dosa. Dalilnya, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Hamba-Ku datang dari segenap pelosok dunia yang jauh dalam keadaan tidak terurus dan berdebu. Tubuh badan mereka semata-mata mengharapkan syurga-Ku. Jika mereka datang dengan dosa sebanyak butiran pasir, titisan air atau buih di lautan sekalipun, nescaya Aku akan mengampunkan kesemuanya." Ya, itulah janji Allah kepada setiap bakal-bakal haji yang berwukuf di Arafah, yang dibawa kepada Arafah mulai 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, hingga waktu wukuf, iaitu tergelincir di matahari pada 9 Zulhijjah. Dan pada malam Arafah itulah saat yang paling penting bagi setiap jemaah haji berdoa. Sebab Allah berjanji, wa ima doanya sebanyak butiran pasir di padang pasir, sebanyak buih di lautan, Aku akan mengampunkannya. Itulah fadilat hari Arafah
Ya. Dan kita yang bertamu dalam umrah ini wajib juga kita mendapat tahu, kita mengetahui latar belakang sejarah hari Arafah ini. Sebab insya-Allah kita satu hari nanti akan berpeluang dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan haji pula. Okey ya. Seterusnya di padang Arafah ini juga terdapat satu tempat yang menjadi satu destinasi ziarah yang sangat penting dan sangat menarik. Iaitu apa dia Puan Haji Ahmadiyah? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Ya. Kita tengok dulu apa fakta sejarah dia. Fakta sejarah Jabal Rahmah. Ya. Nama lain Jabal Ilal, Jabal Alal, Jabal Arafah. Nama yang masyhur Jabal Rahmah. Sebuah bukit batu yang terletak di sebelah timur Arafah. Jarak dengan Masjid Namirah 1.5 km. Jumlah mata tangga 168 mata. Di puncaknya terdapat tiang tugu berukuran 8 meter tinggi dan 1.8 meter lebar. Dipercayai tempat Siti Hawa bersandar menanti Adam. Merupakan tempat mustajab berdoa dan menyeru jodoh pertemuan. Ya, itu dia. Ya. Jabal Rahmah. Yang bila kita berziarah kepada Arafah, kita akan dibawa ke Jabal Rahmah ini. Yang merupakan sebuah bukit batu yang tingginya, Puan Mazhar beritahu tadi, kena naik tangga, banyak mata tangganya. Bagi yang mampu naik. Bagi yang tak mampu memadai di kaki Jabal Rahmah itu. Yang penting di sini ialah doa. Dan doa yang amat mustajab di Jabal Rahmah ini, doa pertemuan jodoh. Mencari jodoh pertemuan. Sebab di sinilah terlakar sejarah pertemuan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa yang berkelana mengembara mencari satu sama lain selama hampir 40 tahun. Dan akhirnya Allah pertemukan di puncak Jabal Rahmah. Dan di puncak Jabal Rahmah itu didirikan sebuah tugu yang menggambarkan di situlah Siti Hawa bersandar sementara menanti kedatangan Adam. Dan lazimnya pihak Arab Saudi selalu mengecat tugu ini. Ada kalanya sampai dicat hitam sebab ada jemaah kita yang fanatik sikit, ya, akan menulis kalimah-kalimah percintaan mereka. I love you. Aku cinta padamu. Semoga kita dipertemukan oleh Allah jodoh yang serasi. Gitulah. Sampaikan keadaan Arab Saudi mengecatnya. Kemudian bila cat hari ini, besok ditulis lagi. Sampaikan pihak Saudi pening kepala sebab amalan-amalan ini dianggap khurafat. Jadi dicat hitam. Itu pun tak juga menyelesaikan masalah. Bila cat hitam, jemaah atau penziarah datang membawa pen putih, warna putih, ya, pen warna silver untuk menulis, ya. Jadi yang pentingnya di sini terlakar sejarah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Begitulah tuan-tuan dan puan, para bakal-bakal tamu Allah, tempat ziarah yang sangat terkenal yang wajib kita sama-sama pergi. So ada jemaah yang dah pergi sekali, dia tak pergi lagi. Kita sama saja. Kan? Sebab doa ketika kita menziarahi padang Arafah dan Jabal Rahmah ni sangat mustajab. Mungkin pada kedatangan kita dulu, doa kita belum diterima oleh Allah, belum dimakbulkan oleh Allah. Mungkin kali ini, kesempatan kali yang kedua, ketiga, keempat ini, baru doa kita diterima oleh Allah. Jadi, ambil kesempatan. Ya, sesungguhnya padang Arafah ni satu padang yang sangat mulia di sisi Islam. Ya, sebab pada malam wukuf Arafah ni, Allah turun ke langit dunia untuk melihat siapakah hamba-hambanya yang berdoa meminta keampunan.
dan Allah akan ampunkan Ima dosanya sebanyak buih di lautan dan sebanyak pasir di padang pasir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita akan bertemu lagi dalam sesi akan datang, membincangkan pula tempat sejarah yang lain. Apa ni Puan Mazia? Musdalifah. Musdalifah, Mina, Hudaibiyah, begitulah seterusnya. Kita akan buat satu persatu supaya kita dapat sampaikan informasi yang penting, informasi yang sangat mustahak untuk kita ketahui sebelum kita berziarah, supaya ziarah kita tidak menjadi ziarah yang tawar dan hambar, ya, yang membosankan kita kala-kala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, hingga kita berjumpa lagi dalam sesi akan datang. Salam kasih maksud daripada saya dan Tuan Haji Ahmad Mazia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.